Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan tombol loceng. Yang belum, tekan saja. Gratis percuma saja. Okey, pada intro kali ini bantuan ke dalam MyCard. Okey, apa kata Kementerian Kewangan? Info terkini daripada MOF, Kementerian Kewangan. Jom kita mulakan. Baik, pada sebelum-sebelum ini juga hangat diperkatakan dekat semua platform media sosial berkenaan dengan bantuan masuk ke dalam MyCard. Wow, indah. Adakah benar? Okey, perkara ini menarik kerana ada perkongsian daripada Kementerian Kewangan yang sahih dan rasmi berkenaan dengan perkara ini. Okey, kita banyak dengar bantuan kewangan masuk ke dalam MyCard itu dan ini. Tapi yang sekarang ni yang sedang diterima oleh rakyat yang layak adalah semangat asas rahmah dengan amaun yang tak perlu sebut dalam video ni sebab kita masing-masing dah tahu dah amaun untuk sumbangan asas rahmah. Tapi ada bantuan kewangan baru yang diperkatakan sebanyak RM1,000 setiap bulan masuk ke dalam MyCard. Benda ni agak tersebar di muka buku Facebook dan juga di TikTok juga. Tak termasuk, tak terkecuali juga dengan YouTube, ada kedengaran. Okey, hakikat yang sebenarnya seperti di paparan daripada Kementerian Kewangan. Satu info sahih telah pun dikeluarkan oleh MOF dengan tajuk awas dengan pautan palsu semakkan kelulusan bantuan RM1,000 setiap bulan ke dalam MyCard. Apa yang disampaikan oleh Kementerian Kewangan adalah awas dengan taktik skamer, terutamanya melibatkan bantuan antaranya dinyatakan oleh Kementerian Kewangan semakkan kelulusan bantuan RM1,000 setiap bulan dalam MyCard telah dibuka. Okey, untuk makluman semua kepada rakyat Malaysia yang menerima bantuan, anda boleh buat semakkan bantuan RM1,000 ke dalam MyCard bermula hari ini. Itu semua merupakan berita palsu. Benda ini telah disahkan oleh Kementerian Kewangan sebagai berita palsu. Dan jangan mudah terpedaya dengan segala info yang terpapar tanpa semak terlebih dahulu atau dapat daripada sumber-sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Okey, dalam video kali ini juga admin nak menyentuh dua perkara. Yang pertama yang hangat tular di media sosial ialah tentang bantuan e-wallet kepada remaja lah 18 hingga 20 tahun. Okey, admin nak jelaskan tiada bantuan e-wallet. Tiada. Perkara ini jelas dalam belanjawan pun tidak dinyatakan apa-apa pun bantuan yang melibatkan e-wallet. Masuk ke dalam aplikasi sama ada Touch 'n Go e-wallet, Boost ataupun Settle dan sebagainya. Tak ada. Bantuan e-wallet tiada. Dan perkara yang kedua pula berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tak lain dan tidak bukannya, admin nak jelaskan supaya kita faham segala bentuk bantuan yang masuk ke dalam MyCard sekarang ini buat masa sekarang ni yang sedang berjalan adalah semangat asas rahmah sahaja. Sahaja. Maksudnya tak ada yang lain. Masuk dalam MyCard hanyalah SARA. Okey, dan yang akan datang setelah diumumkan nanti kita akan tahulah bantuan penyasarannya subsidi RON 95 itu juga yang akan melibatkan MyCard. Maksudnya yang akan datang yang akan masuk ke dalam MyCard ialah bantuan yang melibatkan RON 95, subsidi diesel. Subsidi petrol RON 95. Itu saja. Lain daripada itu, kalau kita mendengar 500, 100 tanpa perincian yang jelas, itu ialah suatu berita palsu dan sangat berbahaya apabila anda membuat semakan yang diperkatakan sebagai betul dan meletakkan link-link yang seolah link yang betul untuk buat semakan. Hati-hati, itulah taktik terbaru oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menangguk udara yang keruh dengan menyebar info palsu untuk mencuri data dan maklumat anda. Bila anda log masuk menggunakan kad pengenalan dan password, maka segala maklumat anda akan diketahui oleh mereka dan mungkin boleh disalahgunakan. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat kepada semua. Jumpa lagi, see you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.